Ini Hana, remaja yang nampak biasa, tapi dalam diam, kesihatannya makin merosot. Paparan statistik grafik WHO menyatakan 1 dari 3 pelajar tak cukup tidur, makan tak seimbang dan stres berpanjangan. Kesihatan mental menyumbang 16% beban penyakit remaja. Hana di rumah makan mi segera sahaja, main telefon waktu lewat malam, tidur lewat, makan tak jaga. Bila badan jatuh, hati pun ikut rapuh. Cikgu Zara hulur risalah berkaitan kesihatan yang menjentik hati Hana untuk berubah. Hana berubah dengan memulakan tindakan kecil seperti senaman, tidur yang cukup dan sayang diri. Kerana bagi Hana, satu tindakan kecil boleh mengubah segala-galanya. Hana aktif dalam kelas, bantu rakan, kelihatan ceria. Bila kita jaga diri, kita sedang menjaga masa depan kita.